bersama Mata Kecil ni. Seram kita korang. Hari ni kita nak berbahan ni. Kita nak keluar rumah pukul 12 malam. Lah, banyak setan, banyak hantu. Setan. Kau ni tak habis-habis setan. Hantu, pocong, semua pontianak. Oi. Pasal duduk dengan kau. Buat sini. Marilah kunci tu. Macam mana kita orang nak keluar kalau tak ada kunci? Kita keluar senyap-senyap. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul. Hari ni kita orang nak keluar pergi ke kedai pukul 12 malam. Let's go! Apa yang kita orang ya? Kenapa? Kita bertiga lah. Tak payah, pukul 12 banyak setan, banyak hantu. Tak ada nak pergi juga. Entah, kita orang nak pergi beli coklat je. Kau tak nak coklat? Kau tak lapar ke? Lapar esok boleh beli. Kalau esok tak ada lah lapar, kau tak kesian ke dekat Soleh dah ke buluh dah budak ni? Malam ni lah, esok. Entah. Esok lah, banyak setan, banyak hantu. Setan. Kau ni tak habis-habis setan, hantu, pocong, semua pontianak. Lagi satu, kita bukannya pergi kubur. Ya, kita pergi kedai je. Dah, pergi kedai je kan? Lepas pada pukul 12, kau percayalah cakap aku akan benda ikut kau. Alah, Kau ni lagi pun kita bertiga. Lagi satu kan? Kan kita suka buat video seram. Apa salahnya kalau kita jumpa hantu tengah jalan kenapa? Kan? Tangkap gambar. Tangkap gambar. Viral dekat TikTok. Kan? Kali ni lain man. Apa jangan ni? Kau jangan cakap aku tak bagi amaran. Kau ni penakut cakap je lah penakut. Kau tak kesian ni kalau orang mati ke buluh macam mana? Esok boleh. Naklah. Soleh, kau pergi cari kunci lah. Okey macam ni. Kalau kau tak nak ikut, kau duduk je kat rumah. Biar kita orang beli coklat, lepas tu kita orang makan depan kau. Baru kau tahu. Tak nak ikut sangat tak apa. Kau duduk kat rumah. Biar hantu, kau tahu tak? Bila kau duduk kat rumah, lagilah hantu suka kacau kau. Kita orang berdua. Kalau hantu kacau, kita orang berani berdua. Mana kunci? Jumpa tak kunci? Tak ada. Mana kunci? Woi, Pal. Pasal duduk dengan kau. Buat sini. Marilah kunci tu. Macam mana kita orang nak keluar kalau tak ada kunci? Kau tak cakap aku kali ni je. Mana lah. Weh, macam mana kita orang nak keluar kalau kunci pada dia? Esok lah. Tidur lah. Oh, Najman. Apa? Bagilah kunci tu. Payah. Kita orang nak keluar pergi beli coklat je. Bukan nak pergi melawat kubur ke apa? Kau nak cakap aku kali ni je. Pukul 12 ramai orang lagi lah. Orang masa ni lah orang pergi lepak kedai, makan roti canai. Semua tak ada lah hantu. Bukannya pukul 3 pagi kan? Setan dengan hantu tu. Setan. Dah kalau tak boleh handle setan tu, panggil lah ustaz. Entah, panggil je lah ustaz. Tak tidur lah. Dah. Macam mana ni? Kau lah sampai bangun. Macam mana ni Soli? Aku lapar juga nak makan coklat. Jom kita. Ni kalau aku lapar ni, aku tak boleh nak tidur tau. Ni sampai pukul 3 pagi, pukul 5 pagi aku rasa aku tak tidur kalau lapar macam ni. Habis tu macam ni. Korang kata kita buat plan. Kita keluar senyap-senyap. Boleh. Kan? Boleh. Kita tunggu dia tidur, lepas tu kita keluar senyap, beli coklat, lepas tu kita balik, kita makan coklat. Macam? Ejak. Kenapa? Tidur. Kau tidur lah dulu. Jangan ada tak kuat. Tak. Atas. Apa? Sangatlah orang tua ni kan. Apalah budak ni. Muda lagi tapi perangai macam orang tua. Macam bapak orang. Entah, padahal dia bukan bapak kita. Baiklah kalau bapak kita kan. Dengarlah juga cakap kan. Aku rasa bapak aku tak halang aku pergi kedai pukul 12 malam. Lagi satu sebab aku dah dewasa, aku dah besar kan. Bukannya budak lagi. Kau ni penakut. Padahal kau penakut kan. Lepas tu kau malas nak keluar kan. Lah, caca je. Caca. Tidur lah. Suka hati lah. Nanti kau sendiri akan berterima kasih dengan aku. Apa terima kasih sebab aku buluh malam ni. Terima kasih sebab aku tak boleh tidur sampai pukul 5 pagi. Terima kasih. Sebab apa? Dia macam bapak orang. Entah. Sebab kau bagi kita orang ke buluh malam ni. Mak lah. Esok kita beli Ni. Payahlah esok. Aku beli nasi kandar terus lah esok. Baik tak beli coklat kalau lapar pagi esok. Kalau esok guna duit kau. Tak, esok guna duit dia. Kita tahu apa lagi. Malam ni kita akan keluar rumah senyap-senyap. So kita tunggu dia tidur dulu. Okay, so let's go. Iman. Najman dah tidur. Najman tidur. Najman dah tidur.
Jap. Buat orang tipu. Orang tipu. Bisa juga. Buat. Najman itu. Badan muka kita akan tinggal dia dan kita akan pergi ke kedai. Tapi ada duduk dengan hantu. Mantap. Weh, macam orang dengan tidur. Bicara. Cuk. Bising. Let's go, cepat. Kunci kereta. Kami di bawah. Ambil bawah. Dia tengah mamai. Saya kunci. Oh, dapat. Kunci. Kunci dah dapat. Yes. Tapi kan macam mana kalau Najman nampak dekat kaki tu bukan kita? Masak. Terus. Najman. Nasib baik Najman tak nampak. Weh, aku rasa Najman tengah mamai tau. Dia masih berjalan dalam keadaan bermimpi macam ni. Aku rasa dia meninggal. Ya, dia tak sedar sepenuhnya. Nasib baik tak nampak kita. Kalau tak ada hantu dia. Let's do it. Siap. Kenapa ada kunci? Aduh, pula kunci. Kunci mana? Ada dia. Dekat dia kan tadi. Tak ingat. Pasal duduk dengan kau. Bak sini. Marilah kunci tu. Bagaimana lagi? Kalau pula tu. Jom kita pergi ambil kunci pula. Let's go. Kau jalan dulu. Aku. Jalan lah. Tapi elok-elok tau. Nanti bunyi dia bangun nanti. Shh, kita kena pergi ambil kunci dekat Najman senyap-senyap. Aduh, kenapa dia pergi pegang kunci dia? Shh, senyap-senyap Soleh. Mana kunci tu? Kletik dia bagi dia pandang sana. Kunci. Weh korang, kita dah berjaya dapatkan kunci. So sekarang ni kita orang dah boleh keluar pergi beli coklat. Let's go. Nasib baiklah Najman tak sedar. Aku dah berdebar dah tadi. Yes. Let's go. So kita kena kunci tau pintu. Okay. Sebab apa? Sebab dia takut keluar ke apa kan. So guys, sekarang ni Solihin tengah kunci pintu. Sebab apa? Sebab kita orang takut Najman keluar tengah malam. Tak boleh buka. So tak boleh buka. So jom kita pergi kedai. Let's go. Kita pergi beli coklat kita. Lepas tu barulah kita boleh tidur dengan tenang. Ya Allah, punyalah lapar tengah malam ni. Let's go. So guys, kita orang dah siap pergi kedai beli coklat kita orang weh. So macam korang tengok ni lah kedai tu. Nasib baik kedai ni buka tau. So macam korang tahu tengok, tak ada apa yang berlaku pun. Macam Najman cakap bahayalah dan tu lah kan. Selamat je. At least kita orang dapat coklat kita orang. Yang penting Najman tak bangun lah. Itulah, aku pun harap-harap Najman tak bangun lagi. Sebab apa? Kita orang kena balik dulu sebelum dia bangun. So jumpa korang kat rumah. Let's go.
muka Najman dah. Macam mana gitu? Weh, macam Najman je. Macam ya. Apa pasal dia senyum tengok kita? Macam Tapi tak mungkin Najman. Sebab apa? Sebab aku pergi kedai ni boleh tahan jauh juga weh. Betul. Takkanlah Najman jalan kaki pergi sini. Hilang dah. Weh, kau tinggal tengok. Dia pergi mana weh? tak ada pun. Tak ada lah. Sekarang kita salah tengok. Tak apalah, jomlah balik cepat-cepat weh. Ya, aku pun dah risau dah ni. Jom balik. Kita orang dah sampai rumah. Yeay, dah So sampai. sekarang dah boleh makan coklat yang kita orang beli. Tapi sekarang ni aku nak pergi buka pagar dulu. Sebab apa? Sebab aku nak parking kereta kat dalam. Risau juga kalau parking kat luar kereta hilang ke apa kan. So kita parking kat dalam dulu. So pagar ni kena tutup buka. So aku nak buka pagar sekejap. Baru kita boleh bawa masuk kereta ke dalam macam tu. Najman? Weh, tu bukan Najman ke? Hey! Weh, Sulin! Ha? Aku nampak Najman kat luar. Kau nampak tadi? Tak. Sumpah korang, kita nampak Najman kan tadi? Tapi, macam mana dia boleh keluar? Sedangkan kunci ada pada kita. Kita dah kunci kan pintu. Tak apalah, pegang. Macam kita masuk, kita terus masuk lah. Aku dah risau dah ni weh. Kita tengok Najman kat dalam. Serius lah kau nampak? Ya, tadi dekat sini. Lepas tu terus dia lari. Dia lari dekat mana? Lari ke sini. Tapi dah tak ada. Jom kita pergi cek. Tak baik kau pergi tutup pagar tu. Betul juga. Pergi tutup pagar. Risaulah benda-benda masuk. Padahal pintu ni kunci weh. Berkunci. Maksudnya dia tak boleh keluar tau. Sebab kunci pada kita. So tak apalah, kunci mana Solin? Jom kita masuk, kita pergi tengok Najman. Betul ke dia tengah tidur sekarang ni? Ke dia keluar senyap-senyap tanpa kita tahu ni? So guys, sekarang ni kita orang nak pergi cek sama ada Najman ada ke tak weh. Lah. Weh, Najman tengah tidur lah. Lepas tu siapa yang aku nampak tadi? Dekat tengah jalan tadi siapa? Dekat tengah jalan, lepas tu dekat rumah. Dekat luar tadi. Najman tengah tidur. Ya betul. Aku rasa yang kita orang nampak tadi hantu lah. Ya aku dah cakap yang keluar pukul 12 malam. Bila kau Weh, bukan kita tutup ke tadi? Betul. Kita tutup. Bunyi apa kat bawah? Pergi tengok. Aku takut ada orang masuk. Jom kita pergi dulu. Jom. Wih, aku dengar bunyi kat bawah. Wih, Pasal terbuka semua ni. Pelik. apa saya tak andas tiba-tiba terbuka air? Ni tutup. Siapa punya kerja ni? Wih, air terbuka sendiri. Padahal tak ada siapa-siapa pun guna tandas kecuali kat Najman tadi. Tapi takkanlah dia lupa tutup. Dengan singki lupa tutup. Woi! Bila masa pergi mana? Woi! Kau nak pergi mana? Woi! Najman ke tu? Woi! Tak ada. Tutup pintu. Woi! Jom kita pergi cek Najman kat atas. Najman! Woi! Ada hantu weh! Ada hantu muka macam kau! Ada hantu muka macam kau kat luar! Woi! Kita nak buat apa ni? Betul lah apa yang kau cakap tu. Apa yang betul? Setan muka kau. Ya! Ada setan muka kau tadi! Mana mari setan tengah tidur ni? Tadi tak kita orang keluar pergi beli coklat. Kita orang Mana sebenarnya- coklat? Tunjuk coklat. Kita orang sebenarnya keluar. Dalam poket Solin tu. Mana kunci rumah tu ni? Kita balik. Tak ada dengan kita orang. Kita orang ambil lah tadi. Kita orang. Aku dah cakap dah jangan keluar. Tu ke beli? Ya, tu coklat kita orang beli. Jangan bawa masuk barang luar lepas pada pukul 12. Aku dah cakap dah tadi. Kita orang tak sengaja, kita orang lapar kan? Kita orang ingat benda tu tak betul. Aku dah cakap tadi, takkanlah aku nak main-main. Sekarang ni, bawa makanan ni, coklat ni
Tu kita tak kat luar balik. Tapi coklat je pun. Tak, kita orang lapar. Kita orang nak makan. Kalau korang buat masuk benda ni, selagi korang benda ni kat dalam, selagi tu kena kacau. Mana? Dah, Soleh ambil dah Soleh. Letak kat luar balik. Tak apalah tak makan pun. Aku elok tak makan dan kebulu lapar daripada kena kacau hantu Tak pernah letak kat luar. Letak kat luar tu ke? Tak kat luar tu. Lepas tu masuk tidur. Kunci rumah mana? Ya, aduh. Kena letak makan Tak kat luar. cakap lah. Letak lah sini. Elok-elok takut ada hantu lagi. Letak makanan kat luar. So guys, tak ada dah kan? Tutup. Ya. Jom lah, nak tidur. Tak nak kena kacau hantu. Minta maaf. So guys, itulah korang yang mana kat rumah budak-budak tu, please lah korang dengar cakap mak ayah korang. Tapi yang ni bukan mak ayah kita orang. Just bagi tahu je, korang kena dengar nasihat lagi-lagi. Jangan keluar pukul 12 malam walaupun nak pergi kedai. Sebab apa? Sebab waktu tu banyak sangat hantu berkeliaran macam tu. Lagi satu, banyak sangat orang jahat macam tu pukul 12 malam. Macam korang tahulah. Lepas tu jangan main ambil apa-apa barang buat masuk rumah. Yelah. So guys, aku rasa video ni sampai kat sini saja. Jangan lupa komen kat bawah video apa next yang korang nak kita buat. Lepas tu jangan lupa like video ni banyak-banyak. Jumpa korang next video. Bye bye.